Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maisara. Dan nama saya Sarah. Selaku wartawan cilik dari SK Cheng. Selamat pagi para penonton sekalian. Pada hari ini, kami berada di lokasi kejohanan merentas desa peringkat sekolah kebangsaan Cheng. Betul tu. Seawal pagi lagi, para murid akan berkumpul di kawasan sekolah bagi membuat persiapan sebelum memulakan larian merentas desa. Pada merentas desa kali ini, ibu bapa juga akan datang untuk mengalu-alukan, menceriakan kejohanan merentas desa ini. Laluan larian yang disuntikan agak mencabar kerana merangkumi kawasan sekitar sekolah, laluan kampung serta sedikit kawasan berbukit yang menguji ketahanan peserta. Nama saya Kamalia binti Muhammad Atai. Saya ibu kepada Karina Arisha 4 Pro dan Khairi Aiman P3I. Apa perasaan Puan bila dapat menyertai kejohanan merentas desa peringkat sekolah? Sangat excited sebabnya ini kali pertama ibu bapa dapat join. Tahun-tahun lepas tak merasa. Okey. Kira ini pertama kali saya akan join merentas desa. Terima kasih Puan. Sama-sama. Sekian sahaja laporan dari kami dari kejohanan merentas desa peringkat sekolah kebangsaan Cheng. Terima kasih dan salam sukan.